عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى صلى الله تعالى وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني بعثت داعيا ومبلغا. قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa ma taufiqi illa billah. Semua kita syukur kepada Allah SWT atas nikmat hidayah, taufik. Dengannya kita dapat sama-sama datang ke rumah Allah SWT, dapat sembahyang berjemaah. Terusnya dapat kita duduk dalam majlis ilmu, majlis zikrullah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah SWT, salah satu perkara asas dalam agama ni, dalam usaha kita nak sempurnakan perintah Allah dalam diri kita, berhajat kepada ilmu. Akhirat besok Allah Ta'ala tak tanya berapa banyak ilmu yang kita ada. Allah Ta'ala tanya kesan daripada ilmu, iaitu amalan kita, iman dan amal kita. Allah Ta'ala tak tanya berapa kitab kamu dah khatam. Allah tak tanya berapa banyak ilmu kamu ada. Allah Ta'ala tanya kesan daripada amalan, iman, kesan daripada ilmu itu, iaitu iman dan amal. Jadi syarat untuk kita sempurnakan iman dan amal kita, antaranya dan ilmu itu sendiri. Jadi untuk ilmu ini kita kena cari dia lah. Sebab tu istilah talibul ilmi, menuntut ilmu. Bila kita kata talab ni maknanya keinginan yang mendalam. Talibul ilmu, menuntut ilmu. Ilmu ni satu benda yang bukan datang, dia didatangi. Dia bukan benda yang datang pada kita, dia didatangi. Kita kena mendatangi dia. Jadi tuan-tuan rahmati Allah SWT, kita ni ada hubungan dengan ilmu bila mana pertama kita ada hubungan dengan majlis ilmu. Kita ada hubungan dengan majlis ilmu, majlis ilmu. Dan yang kedua, tanda kita ada hubungan dengan ilmu itu adalah kita ada hubungan dengan alim ulama. Istilah dia, kita bersuhbah dengan alim ulama. Kita duduk dengan majlis, dalam majlis ilmu, tanpa kita bersuhbah dengan ulama, dia khatiri kita salah dalam memahami agama. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah SWT, penting dua perkara. Kita berada dalam majlis-majlis ilmu, majlis ulama, dan kita ada hubungan dengan ulama. Jadi dengan antara dua perkara ni, maka kita akan terselamat daripada kejahilan, terselamat daripada kesesatan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah SWT, waktu kita jangan rasa ilmu ni benda yang remeh, benda yang mudah. Jangan kita rasa benda yang tak penting. Menuntut ilmu agama ni dia satu kefarduan, maknanya penting. Talibul ilmi faridatan ala kulli muslim. Ilmu ni fardu atas setiap orang Islam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah SWT, kita sempurnakan ilmu fardu ain kita. Ilmu yang berkaitan dengan akidah, ibadah kita, muamalah, muasyarah, akhlak kita. Perkara ni tak akan datang kalau kita tak ada bagi masa untuk perkara. Jadi semua benda kita nak, kita kena bagi masa.
Kita nak duit hari ni untuk rumah saja, tak bagi masa kerja, tak bagi masa dekat kebun, tak bagi masa dekat pejabat, nak maka dengan izin Allah tertibnya duit pun tak datang. Kita tak bagi masa kat kebun kita pun tak bagi hasil. Itu apa kata tu, hukum alam begitulah yang tertib yang Allah tetapkan. Kita tak bagi masa kat kebun kelapa sawit kita, kebun sawit kita pun tak memberikan hasil. Jadi bila kita tak bagi masa untuk agama, maka kita pun tidak akan dapat hakikat agama. Tak bagi masa untuk ilmu, maka kita akan jadi orang jahil. Tak bagi masa untuk dakwah, maka kita terhindar daripada hidayah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kenalah meluangkan masa. Walaupun sikit, walaupun dia satu benda yang mujahadah, kita kena paksa diri kita. Untuk benda agama ni nafsu tak suka. Nak duduk majlis ilmu, nak bagi masa untuk ibadah, nak bagi masa untuk dakwah, bagi masa untuk amalan agama, dia benda yang bertentangan dengan nafsu. Itu yang dia jadi mujahadah. Dia kalau satu perkara yang selari dengan nafsu, dia tak jadi mujahadah. Cuma nafsu kita ni kita kena usahakan sampai dia ke satu tahap nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang dalam amal. Maknanya keinginan kita, kecenderungan kita, keasyikan kita tu pada amal-amal kebaikan, pada amal-amal ketaatan. Tapi untuk mencapai nafsul mutmainnah itu juga dia memerlukan satu perjalanan tarbiyah. Dia perlu menjalani satu proses tarbiyah yang istiqamah, yang berterusan. Barulah nafsu kita ni sampai ke tahap itu. Kita tak boleh buang nafsu. Tak boleh. Memang fitrah manusia ni memang ada nafsu. Cuma nafsu kita ni diusahakan, ditarbiyah sehingga dia mencapai ke tahap nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang dalam kebaikan. Tetapi kalau tidak ditarbiyah, maka dia akan jatuh balik. Dia akan jatuh balik. Menjadi nafsu al-lawamah ataupun nafsul ammarah. Nafsu amarah ni nafsu, kita mungkin nafsu kebinatangan. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, sebab tu kita kena sentiasa menjalani proses tarbiyah dalam kehidupan kita. Sampai bila? Sampai kita mati. Sampai kita mati. Memang amal-amal agama ni salah satu sifat dia nafsu tak suka, bertentangan dengan keinginan nafsu. Nafsu suka santai-santai, nafsu suka cakap rehat-rehat. Tapi kehendak Allah, kehendak agama, kamu kena pergi masjid, sembahyang berjemaah, awal waktu, saf pertama. Kamu kena korban untuk agama. Benda-benda yang memang nafsu tak suka. Tapi orang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, satu kaki kamu pijak nafsu, satu kaki lagi masuk dalam syurga. Jadi mudah-mudahan Allah SWT sentiasa pelihara kita lah, menjadikan kita orang yang sentiasa istiqamah dalam amal-amal kebaikan. InsyaAllah kita sambung pembacaan kitab Hayatus Sahabah. Hayatus Sahabah ni bab pertama ni bab dakwah Nabi lah. Kita tengok macam mana kisah-kisah dakwah Nabi ya. Ada kala kita mengaji tafsir, ada kala kita mengaji hadis, ada keadaan kita mengaji fiqh, ada keadaan kita mengaji kita mengaji usul fiqh. Ada keadaan kita mengaji pasal dakwah. Dakwah ni sebagai agama. Dia jangan cakap dakwah ni dia kesampingan. Dia bukan kesampingan. Dakwah ni dia keutamaan. Jadi dalam kita ni cerita pasal dakwah Nabi. Macam mana permulaan Islam tu dengan dakwah Rasulullah SAW. Jadi bila kita dengar kisah-kisah Rasulullah, kesungguhan Nabi, istiqamah Nabi dalam dakwah ni, pertama kita rasa terima kasih dengan Rasulullah. Kita akan datang rasa terima kasih dengan Nabi. Begitu sekali mujahadah kesembuhan Rasulullah SAW. Tengok manusia ni dapat hidayah. Kemudian bila kita dengar kisah-kisah ni, kita akan menaikkan jazbah, semangat kita untuk kita sama-sama menjalankan kerja dakwah.
Jangan kita cakap itu Nabi. Mana kita gitu. Kalau kita kata itu Nabi, maknanya kita ni pentingkan diri sendiri lah. Kan? Itu Nabi. Kita cakap, biasa kita cakap je. Maknanya seolah-olah macam kita ni tak nak jadi umat Nabi. Gitu. Seolah macam kita ni tak nak bersama-sama Nabi. Kita kena cakap itu Nabi dan saya kena ikut Nabi saya. Nabi saya lapar kerana agama. Saya pun kena lapar kerana agama. Nabi saya susah kerana agama. Saya pun kena susah kerana agama. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Jadi banyak kisah-kisah tentang kesungguhan Rasulullah SAW dalam menjalankan dakwah. Maka nak bagi tahu bahawasanya antara keutamaan Nabi SAW adalah menjalankan dakwah. Menjalankan dakwah. Seperti Nabi kata, inni bu'istu da'iyan wa muballighan. Aku ni diutus. Sesungguhnya aku ni diutus sebagai da'i. Da'i ni orang yang menjalankan perintah dakwah. Wa muballighan dan penyampai agama. Baik, antara kisah Nabi SAW bagaimana sabruhu sallallahu alaihi wasallam fi da'watil Hakam ibnu Kaisan. Bagaimana sabarnya Nabi ini ketika Nabi mendakwahkan satu orang yang bernama Hakam bin Kaisan radhiyallahu anhu ila Islam, kepada Islam. Bagaimana sabarnya Nabi. Kan? Satu syarat nak buat dakwah ni kena sabar. Itu biasa. Kita buat dakwah orang marah. Kan? Orang tak suka. Seorang-seorang. Kan? Orang pegeli. Orang hina. Orang tangkap. Sampai satu tahap bunuh. Gitu. Bunuh. Ada satu rombongan jemaah dakwah tabligh dia pergi Libya. Dia pergi Libya. Dihantar ke sana untuk buat dakwah. Jemaah tu daripada Pakistan. Dia pergi sana. Tak balik dah. Hilang. Hilang. Tak dengar berita. Betul-betulnya dapat berita semua dah syahid. Semua dibunuh. Ditangkap dan dibunuh. Itulah. Dia punya harga dia. Harga dia begitulah. Kita ni tak sampai gitulah. Kita baru sikit-sikit kena marah, kena cebik dengan orang, gitulah. Baik, kita tengok macam mana sahabatnya Nabi. Lepas tu Nabi ni tunjukkan satu kaedah dakwah yang praktikal lah. Nabi tunjuk sendiri. Nabi tunjuk sendiri macam mana kena buat dakwah ni. Satu tu perkara asas yang kita kena ada sabar. Contoh kita nak dakwah isteri kita, dakwah anak kita, keluarga kita. Kena sabar. Kan? Kena sabar. Anak-anak kita jenis malas nak sembahyang, itu pun kena dakwah. Berterusan lah. Jangan sekali dua je cakap. Kan? Cakap sikit-sikit, anak melenting, kita pun marah juga. Berterusan. Sabar ni maknanya istiqamah. Kan? Dengan apa keadaan. Kita nak dakwah anak-anak kita, isteri kita, keluarga kita ni, kena sabar. Jangan kita tak sabar. Sabar tu istiqamah dengan hikmah. Itu maknanya sabar. Baik. وأخرج ابن سعيد عن المقداد بن عمرو رضي الله عنه قال أنا أسرت الحكم ابن كيسان فأراد أميرنا ضرب عنقه فقلت دعه نقدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام فأطال. Jadi Nabi Miqdad bin Amru radhiyallahu anhu dia kata bahawa aku telah menawan, telah tangkap Hakam bin Kaisan. Ini kisah lah. Dia tangkap Hakam bin Kaisan, satu orang musyrik ni. Kemudian Amir jemaah, ketua jemaah orang Islam ni, dia nak pancung leher. Bunuh nak pancung leher Hakam. Orang kafir kan, bunuh aja ni. Kemudian Miqdad kata, nanti dulu, jangan bunuh dulu. Jangan bunuh dulu. Faqultu, dia kata jangan bunuh. Da'hu naqdam bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa, jangan bunuh dia dulu. Biarkanlah dia, kita bawa dia pergi jumpa Nabi. Kita bawa dia pergi jumpa Nabi.
Kemudian kami pun membawa faqadimna faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka mulalah kemudian Nabi sallallahu yad'uhu ila Islam fa atala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mula dia datang jumpa Nabi, Nabi mula dakwah dia. Dakwah dia, seru dia, ajak dia pada Islam. Fa atala, begitu lama sekali Nabi dakwah. Nabi cakap dia lama sangat. Faham kan? Nabi cakap sungguh-sungguh tu. Nabi dakwah seru dia masuk Islam. Kan? Bersungguh. Kan? Begitu lama Nabi SAW, begitu lama mendakwah. Maksudnya Nabi cakap panjang, macam Nabi sedih, Nabi Zahid Nabi cakap. Setelah beberapa lama, kan? Setelah beberapa lama, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dikata, faqala Umar khatab ada masa tu. Umar pun berkata, alama tukallimu hadha ya Rasulullah. Untuk apa Tuhan cakap dengan dia ni? Dengan apa Tuhan nak dakwah dia? Demi Allah, dia kata, demi Allah. Lelaki ni memang tak nak masuk Islam. Dia kata, wallahi la yuslimu hadha akhiral abada. Dia kata, wallahi si hakam ni dia takkan masuk Islam punya. Dakwah dia panjang-panjang buat apa? Dia cakap pada Nabi. Biarkan, dia kata, biarkan aku pancung leher dia. Itu Sayyidina Umar ni. Dia kata, biar aku pancung je leher dia ni. Dakwah cakap pun tak guna. Adrib unuqah, bagi aku pancung ketuk dia. Bagi aku pancung leher dia terus, bunuh dia. Kemudian biar Sayyidina Umar kata apa? Biar aku pancung leher dia, biar dia mati, terus masuk neraka hawiyah. Ummihi hawiyati, biar dia tu masuk neraka. Orang kafir kalau bunuh masuk neraka. Kalau dia mati dan kata beriman, masuk neraka. Tapi nak bagi tahu akan kerisauan Rasulullah. Fikir Rasulullah, subhanallah. Betapa Nabi SAW ni begitu bersangka baik dengan Allah. Begitu bersangka baik dengan Allah SWT. Rasulullah tidak memberi perhatian kepada Umar. Faja'ala Nabi SAW la yuqbilu ala Umar. Nabi sikit pun tak bagi perhatian, tak bagi perhatian kepada Umar yang cakap, ya Rasulullah, biarlah dia memang tak nak masuk Islam ni, bunuh aja dia. Nabi SAW tak hayaukan apa yang Umar kata. Faja'ala Nabi SAW la yuqbilu ala Umar. Tak bagi perhatian kepada Umar. Bahkan Nabi SAW terus dakwah. Terus cakap pada hakam ini. Terus cakap, pujuk. Hatta aslamal hakam. Sehinggalah hakam ni buat keputusan masuk Islam. Bayangkan. Kalau ikut syuruh Sayyidina Umar tadi, ada ikut apa yang dia kena sahabat lain tu, pancung je. Tapi begitu sekali Nabi SAW, dia keinginan dia untuk orang dapat hidayah itu melebihi lagi. Kan? Macam mana Nabi dakwah? Nabi ajak Abu Jahal masuk Islam. Abu Jahal memang tak ada hidayah lah, mati kafir. Tapi beratus kali dia jumpa Abu Jahal. Gitu. Beratus kali jumpa Abu Jahal. Maknanya kesungguhan, kesabaran Rasulullah SAW tu sama lah dalam hal Hakam bin Kaisan ni. Memang musyrik tegar orang kata. Hakam ni dia menentang Islam. Tegar lah dalam memusuhi Islam. Dapat tawan lah, dapat tangkap. Tapi Nabi SAW nampak ruang-ruang untuk di Islam. Nabi nampak potensi dia. Nabi nampak ada apa? Kemungkinan ada hidayah di sebalik dia ni. Nabi SAW tawan. Cakap sampai apa? Hakam ni masuk Islam. Hatta aslam al-hakam.
Sampailah hakam ni buat keputusan masuk Islam, insya-Allah. Ini satu berita yang sangat menggembirakan Nabi SAW. Kemudian Sayyidina Umar kata apa? Sayyidina Umar kata apa? Faqala al-Umar fama huwa illa an ra'aituhu qad aslama ata'akhadhani ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Kemudian Sayyidina Umar kata apa? Sebaik saja aku lihat hakam ni masuk Islam, ingatan terhadap kesalahanku yang dahulu dan yang sekarang menyelubungi aku. Dia teringat balik apa yang aku buat. Dia kata, bagaimana sampai aku ni berani membantah Nabi SAW? Berkenaan sesuatu benda yang mana bagi dia lebih tahu tentangnya daripada aku. Maknanya Nabi SAW tahu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah SWT, dan Sayyidina Umar juga dia teringat masa dia dulu macam tu. Dulu dia kuat menentang Islam. Sampai dia nak bunuh Nabi SAW. Tetapi dengan doa Rasulullah, dengan dakwah Nabi kepada dia, maka dia masuk Islam. Jadi begitulah yang berlaku kepada hakam ni. Kan? Begitu sekali Nabi SAW menunjukkan kesabaran bagi dia dalam menjalankan kerja dakwah, dalam menjalankan dakwah, sehingga sahabat-sahabat lain kata bunuh je lah, tak ada, memang susah. Tapi Nabi masih lagi bersangka baik. Nabi SAW teruskan dakwah sampai hakam ini masuk Islam. Jadi Nabi kata, aku lebih suka bawa satu kisah yang lain, satu orang dalam satu peperangan, satu orang sahabat ni dia telah mengalahkan satu orang musuh ni, kan? Kemudian musuh tu pun ucap kalimah depan dia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi sangkaan sahabat dia kata ini nak bohong ni, kata cakap ni sebab nak selamatkan diri, dia penggal juga, mati. Kemudian kisah ni disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW marah. Nabi kata, adakah kamu tahu apa yang ada dalam hati dia? Kan? Adakah kamu tahu apa yang ada dalam hati dia? Sangka kamu macam tu, kamu tak tahu apa yang ada dalam hati dia. Kan? Jadi tuan-tuan rahmati Allah SWT, daripada kisah ni kita lihat bagaimana kesungguhan Rasulullah, kesabaran Nabi dalam menyampaikan dakwah, dan sangka baik Nabi pada walaupun orang tu orang musuh dia, menentang dia. Sangka baik Nabi, bagaimana luasnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kemudian aku berkata, sesungguhnya aku melakukan demikian semata-mata kerana prihatin terhadap Allah dan Rasul. Kan? Sayyidina Umar buat macam tu dan semata-mata dia kesian tengok Nabi dah. Kesian Nabi. Kesian tengok Nabi bersungguh-sungguh. Kemudian fa'aslama wallahi wa hasuna islamuhu wa jahada fillahi hatta qutila syahidan bi bi'ri ma'unata. Jadi nak bagi tahu, hakam ni bila dia masuk Islam, bukan sekadar dia masuk Islam, fa aslama wallahi, katanya Umar, fahasuna islamuhu, Islamnya sangat elok, sangat baik. Mana jadi orang Islam yang taat, kan? Yang dulu awalnya dia memusuhi, kemudian Allah Ta'ala beri hidayah kepada dia dengan perkataan dakwah Nabi, jadi dia jadi orang Islam yang taat, sangat taat. Ini tentang rahmati Allah. Moral dia, pengajaran dia, kita tengok. Kita jangan sangka buruk macam siapa. Kalau kita tengok orang ni bertatu, orang ni kita tengok macam dia tak ada orang kata, dia tak ada peluang. Tapi kita tak tahu. Kita tengok orang ni teruk sangat, kita tengok pandangan kita. Tapi Allah boleh ubah hati dia. Kan? Allah boleh ubah hati. Daripada orang yang jauh, banyaklah sekarang ni kita tengok contoh-contoh ni.
Yang dulu orang ni jauh pada agama, kan? Bila dia datang lepas hidayah, dia jadi lebih baik lagi. Dia jadi lebih baik daripada kita, kan? Lepas tu kita kena, kalau tengok orang ni tak sembahyang, masjid, kehidupan dia teruk, kita tak tahu dia punya macam mana keadaan. Dan kita pun tak tahu keadaan kita macam mana. Mungkin kalau kita dakwah dia terima, dia beriman, dia balik datang kepada agama, dia lebih baik daripada kita. Kita pun tak tahu. Dan kita pun tak tahu keadaan diri kita macam mana. Istiqamahnya kita. Sebab hati-hati kita ni semua di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu contoh. Walaupun Hakam bin Kaisan ni jelas dia orang yang kafir pada asalnya, pada mulanya, menentang lagi, berperang menentang Islam lagi. Tetapi bila dia terima Islam, dia jadi orang yang sangat baik. Sehingga kan bukan saja elok dari segi amalannya, wajahada fillahi, dia berjihad pada jalan Allah. Dia berjihad pada jalan Allah. Dia berjuang bersama-sama dengan Nabi, bersama-sama dengan sahabat untuk meninggikan kalimah Allah SWT. Wajahada fillahi hatta qutila syahidan. Allah nak terima dia sampai dia syahid. Awalnya dia musuh, tapi dia dengan dakwah Nabi dia masuk Islam. Dia jadi orang Islam yang baik dan dia berjihad dan dia syahid pada jalan Allah. Kan? Kita tahu keadaan kita. Sebaik-baik kematian syahid pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Bir Ma'unah. Bir Ma'unah ni 70 orang sahabat dibunuh. Dibunuh. Di perigi Ma'unah tu, panjanglah kisah Bir Ma'unah ni. Nanti kita akan masuk kepada tajuk. Tapi seorang sahabat Hakam bin Kaisan ini dia mati. Dia syahid ketika peristiwa ini. Peristiwa ini sangat menyedihkan Nabi SAW. Sehingga kan Nabi SAW baca doa qunut nazilah selama sebulan. Kan? Sebulan Nabi baca doa qunut nazilah kerana peristiwa ini. Dan bukan saja dia telah syahid. Bahkan Rasulullah SAW radin anhu. Dan Nabi SAW juga meredainya, wa dakhalal jinan, dan dia antara yang dijanjikan syurga. Jadi tuan-tuan rahmat Allah SWT, nak beritahu kat situ keadaan satu orang tu yang awal ni musyrik menentang Islam. Asbab dakwah Nabi, perantara dakwah Nabi itu Allah ubah hati dia. Dia jadi orang Islam, bukan jadi orang Islam yang taat, dan dia sehingga dia syahid pada jalan Allah. Dekat situ perantaraan dakwah Nabi. Sebab itu kita kata dakwah itu satu perkara yang penting. Dalam keadaan umat kita tengok jauh pada Allah, antara untuk bawa umat pada Allah dengan perantaraan dakwah. Dengan dakwah itu, dengan izin Allah, ramai orang kembali kepada Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah SWT, sebab tu kita kena bersangka baik dengan umat. Kena bersangka baik dengan umat, insya-Allah. Semua orang ada potensi masuk syurga. Semua orang ada potensi masuk syurga. Wa indahu aidan an az-Zuhri qala al-Hakam wa mal islamu qala ta'budu Allah wahdahu la tusyrika lahu wa tashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan riwayat Imam Zuhri rahimahullah ta'ala dinyatakan bahawa Imam Hakam, Sayyidina Hakam radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Hakam ni dia dapat title radhiyallahu anhu. Dulu dia menentang, tapi dia dapat radhiyallahu anhu. Sayyidina Hakam berkata, apakah itu Islam? Dia tanya Nabi, Islam tu apa? Baginda menjawab, kamu menyembah Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, kamu bersaksi sesungguhnya Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Itu dakwah Nabi. Dia tanya Nabi, Islam tu apa? Bila Nabi dakwah panjang-panjang cerita, dia tanya Islam tu apa? Lalu Nabi kata, dia kata Islam itu kamu beriman kepada Allah yang satu dan terima Nabi SAW sebagai Rasul. Qad aslamtu, maka Sayyidina Hakam berkata sesungguhnya aku terima Islam.
Aku terima Islam. Kemudian Nabi kata kepada sahabat, fa'altafata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW pun berpaling ke arah sahabat yang lain. Fa'altafata Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi, Nabi berpaling, Nabi pandang sahabat-sahabat yang lain. Nabi kata apa? Faqala law ata'tukum fihi nifan faqataltuhu dakhala an-nar. Nabi kata, jika tadi ni aku ikut apa yang kamu cakap, bunuh dia. Aku ikut apa yang kamu cakap, bunuh dia. Pasti dia akan masuk dalam neraka. Kan? Pasti dia masuk neraka. Tapi Nabi SAW dengan dakwah Nabi telah menyelamatkan Hasan bin Hakam bin Kaisan ini daripada neraka Allah SWT. Sebab tu sebelum pun, kalau sebab tu dalam perintah jihad, dalam perintah kital, dalam perintah berjihad kital ni, peperangan ini, kalau kita ikut dari segi adabnya, kita dakwah dulu, ajak mereka, seru mereka kepada Islam dulu. Kalau mereka terima, mereka menjadi saudara dan menjadi tanggungjawab kita menjaga hak-hak mereka. Kalau mereka tak nak terima, kita tawarkan jizyah. Kalau mereka membayar jizyah, maka menjadi tanggungjawab kita untuk memelihara, jaga hak-hak mereka. Tapi kalau mereka tak nak terima juga, tak nak terima Islam, tak nak bayar jizyah, maka nak mereka memilih untuk perang, maka perangilah mereka. Perangilah mereka. Itu jalan terakhir sekali. Sebab itu maksud jihad itu adalah dakwah. Maksud jihad itu adalah dakwah. Kita tak nafikanlah perang itu sebahagian daripada jihad. Itu adalah langkah terakhir. Sekiranya jalan-jalan dakwah ni tak nampak, itu jalan, maka itulah pilihannya. Bagaimana ada ruang untuk dakwah manusia ni kepada Allah dengan cara yang paling baik, itulah cara yang sepatutnya. Ini ditunjukkan oleh Nabi SAW. Itu maksud jihad. Sebab tu kalau kita tengok ada orang, dia tanya Hadrat Maulana Ilyas rahimahullahu ta'ala, dia petikai lah, kenapa Hadrat Maulana Ilyas ini dia menggunakan hadis-hadis qital dalam konteks dakwah. Ada sebagian ulama dia tanya, kenapa Hadrat Maulana Ilyas ni dia ahli hadis, dia orang yang pakar dalam hadis, dia ulama besar, ulama tasawuf. Jadi orang tanya dia, kenapa tuan menggunakan, ulama-ulama lah yang tanya, kenapa tuan menggunakan dalil-dalil hadis-hadis tentang qital dalam urusan-urusan dakwah, urusan keluar ke jalan Allah. Jadi dia syarahlah panjang. Syarah ni ada dalam kitab Midrajul Fawatih. Tapi cuma poin dia beritahu apa? Maksud jihad itu adalah dakwah. Maksud qital dalam Islam itu bukan nak bunuh orang. Maksud perang dalam Islam bukan nak bunuh orang. Maksud qital itu adalah dakwah. Nak ajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas maksud itulah dia menggunakan hadis-hadis, dalil-dalil hadis ini yang qital ni dalam konteks dakwah. Sebab maksud qital itu bukan semata nak bunuh. Sebab tu dalil dia Nabi kata kepada sahabat yang bunuh orang tu, penggal leher dia. Dia ucap kalimah la ilaha illallah, dia bunuh. Bagi tahu kepada Nabi. Nabi marah. Nabi kata, kau tahu korban hati dia. Kalau dia terima Islam, terima. Aku nak bunuh orang. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi bagi tahu, Nabi ajar sahabat sebenarnya. Nabi kata, kalau aku ikut apa syur kamu tadi, faltafata Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi faqala law ata'tukum, dan aku ikut kamu tadi fihi anifan faqataltuhu dakhala an-nar. Kalau aku ikut apa yang kamu cakap tadi
dan kita bunuh dia, confirm dia masuk neraka. Adakah kamu suka orang masuk neraka? Kan? Adakah kamu suka orang masuk neraka? Kalau kita ini suka orang masuk neraka, apa beza kita dengan iblis? Iblis memang tujuan dia nak main orang masuk neraka. Kita bunuh, kalau kita berjihad berperang itu kan dengan musuh-musuh Allah Ta'ala, contoh orang Yahudi, Israel, kita bunuh. Dia memang secara jelas menentang kita. Waktu itu memang kita boleh bunuh. Dari segi masalahnya memang kena bunuh. Tapi kalau selagi masih ada ruang-ruang dakwah untuk ajak daripada Allah SWT, maka itu cara yang paling baik. Kan? Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah SWT, benda ni sangat halus. Kalau kita mengaji dalam fiqh dalam bab siasah ni, dia ada satu bab fiqh jihad dia panggil. Fiqh jihad ada diterangkan banyak lebar dalam perkara. Ada diterangkan banyak lebar dalam perkara. Jadi kita mengaji faham dengan betul, boleh kita nampak. Baik. Itu sebahagian daripada kisah Al-Hakam bin Kaisan, dan di situ kita nampak macam mana kesabaran dan semangat Rasulullah SAW. Baik, kita pergi kepada kisah yang seterusnya. Qissatu Islami Wahsy bin Harb. Islamnya Wahsy bin Harb. Wahsy ni dia orang Habsyi lah, dia hamba kepada Hindun. Hamba kepada Hindun, isteri kepada Abu Sufyan. Wahsy ni dia seorang pelembing yang pakar pelembing, yang hebat. Dia boleh lembing orang pada jauh. Memang tepat. Ini dia suka kepakaran dia lah. Jadi bila mana Hamzah telah bunuh bapa kepada ayah kepada Hindun ini, di Hindun ni sangat marah. Jadi dia nak tuntut bela, dia nak denda nak tuntut bela atas kematian ayah dia. Jadi dia telah upah Wahsy ni untuk bunuh Hamzah ini. Dia telah upah Wahsy untuk bunuh Hamzah. Panjang cerita lah, pendekkan cerita dalam peperangan Uhud, maka Sayyidina Hamzah telah dibunuh oleh Wahsy. Dibunuh oleh Wahsy. Tapi akhirnya Wahsy ni masuk Islam. Macam mana kisah dia? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW telah hantar surat kepada Wahsy bin Harb membunuh Sayyidina Hamzah. Dan mendakwahkannya kepada Islam. Lalu Wahsy telah membalas kepada Nabi. Walaupun dalam keadaan Nabi tahu bila pakcik Nabi ni Sayyidina Hamzah ni dibunuh oleh Wahsy ni, Nabi begitu sedih. Sebab Sayyidina Hamzah ni antara sahabat Nabi, pakcik kepada Nabi yang sangat kuat jaga Rasulullah. Kan? Sayyidina Hamzah ni bila dia tengok Bilal Abu Jahal kacau Nabi, dia datang, dia lempang, dia pukul Abu Jahal dengan panah dia, dengan busa panah dia. Kan? Dia macam Sayyidina Umar lah, dia punya tegas dia. Dia tulis, tapi Nabi SAW begitu sekali nak hidayah kepada umat ni. Walaupun Wahsy ni bunuh pakcik dia, tapi Nabi masih lagi dakwah. Nabi tak mencampurkan urusan pribadi dengan tanggungjawab dia. Kan? Nabi masih lagi mendakwah Wahsy supaya masuk Islam. Gitu. Bagi tahu macam mana besarnya hati Rasulullah. Sebab tu bila Wahsy dah masuk Islam, satu ketika Wahsy datang kepada Nabi. Kan? Datang kepada Nabi, bila Nabi nampak Wahsy ni, Nabi tutup muka Nabi. Nabi tutup muka. Dia kata kepada Wahsy, wahai Wahsy, kamu pergilah daripada aku,
Sesungguhnya aku tak boleh tengok muka kamu. Kalau aku tengok muka kamu, aku terbayang-bayang pakcik aku. Aku terbayang-bayang pakcik. Dan Wahsy ni dia telah tinggalkan Madinah, dia telah terus berperang hingga dia syahid. Jadi dengan dakwah Nabi ni tuan-tuan, Allah, Wahsy yang kuat memusuhi Islam sehingga dialah orang yang telah membunuh Hamzah, telah beriman kepada Allah. Nabi tulis surat kepada Wahsy. Kemudian Wahsy balas surat Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, bagaimana kamu mendakwahkan aku kepada Islam sedangkan kamu mengatakan bahawa sesungguhnya siapa yang telah membunuh, mensyirikkan Allah atau berzina, nescaya dia akan mendapat dosa dan akan digandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam neraka itu dengan kehinaan, sedangkan aku telah melakukan semua dosa-dosa itu. Jadi Wahsy ni dia nak jaminan daripada Nabi. Kamu kata orang yang membunuh ni, mensyirikkan Allah, berzina, lakukan dosa ni, semua akan masuk neraka, kekal selama dalam neraka. Jadi apakah kamu mendapati apa-apa kelonggaran untuk aku? Wahsy cakap, boleh ke aku masuk Islam dan kalian semua amal-amal buruk ni aku dah buat? Allah SWT turunkan ayat. Allah Ta'ala turunkan ayat. Allah Ta'ala berfirman, illa man taba wa amana wa amila saliha wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala jawab pertanyaan Wahsy ini. Dia kata, kecuali orang yang bertaubat sungguh-sungguh, beriman dan mengerjakan amal-amal saleh. Dia dah bertaubat dah. Dulu memang dia buat salah banyak, dia dah bertaubat. Bukan bertaubat, dia beriman dan mengerjakan, dia membaikkan amalan dia, amal-amal saleh. Maka mereka itulah yang kejahatan mereka yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin, digantikan kejahatan mereka itu dengan kebaikan, tukar. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah bagi berita gembira kepada Wahsy. Berita gembira kepada Wahsy. Orang yang bertaubat, sungguh-sungguh bertaubat, Allah ampun dosa lah. Allah ampun dosa dia. Dan dia ada peluang untuk dapat rahmat Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala ni Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk orang yang bertaubat ini, walaupun 1001 dosa dan maksiat dia buat, dia datang kepada Allah, dia bertaubat, Allah boleh ampun semua dosa. Lalu Wahsy berkata, wahai Muhammad, ini ialah syarat yang ketat katanya. Amal soleh susah tu. Jadi musyrik kata pun, mungkin aku tak mampu nak tunaikan, nak buat amal soleh, tak mampu. Allah Ta'ala beritahu lagi dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa yang selain daripada itu. Maknanya Allah boleh bagi peluang lagi. Walaupun macam-macam dosa, Allah boleh ampun lagi, kecuali dosa syirik. Kecuali dosa-dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi panjang, kita akan sambunglah minggu depan insya-Allah. Gunung dengan kisah Wahsy ni menjadi inspirasi pada kita. Untuk apa? Untuk kita tak putus harap pada Allah. Kita tak putus harap pada Allah. Walaupun satu orang itu tenggelam dalam dosa, tenggelam dalam kemaksiatan, tetapi sekiranya dia kembali pada Allah dengan sebenar-benar taubat, masih lagi Allah Ta'ala akan buka jalan itu. Contohnya Wahsy ni. Contohnya Wahsy. Nanti kita sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dengan tasbih kafarah dan surat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. والعصرين الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.